Mesti ada yang tak tahu, Hong Kong pernah berada di bawah pentadbiran British selama 156 tahun. Dan ya, ini adalah review Cold War 1994. Okey, untuk movie kali ini adalah sebuah movie Chinese, Cold War 1994, iaitu Perang Dingin pada tahun 1994. Okey, untuk movie ni, dia berdekatan dengan sejarah ketika British nak serahkan Hong Kong kepada China selepas pentadbiran mereka tamat di Hong Kong pada tahun 1997. Jadi, aku baru tahu cerita ni, movie ni adalah prequel kepada Cold War yang pertama dan Cold War yang kedua. Aku pun tak tahu menahu langsung. Aku ada buat carian dekat internet, jadi agak terkejut lah. Mula-mula aku tak percaya sebab aku pergi tengok dulu. So lepas tengok, aku boleh katakan storyline dia, sangat-sangat berbaloi untuk korang layan kalau korang peminat filem Chinese. Cuma kali ni, filem dia tak silap aku dalam bahasa Cantonese, bukan Mandarin seperti kebiasaan filem-filem Chinese sebelum ni. Jadi untuk storyline, masa aku tengok, aku agak kurang faham sebab dia punya konflik dia seperti high profile punya. Jadi permulaan tu korang takkan faham. Ada takkan faham sikit sebab dia melibatkan polis dan juga ahli kongsi gelap. Dan kalau tengok movie tu pun, especially bila korang tengok watak utama dia kalau ikutkan polis pun masa tu under kawalan British, kalau tak silap aku, memandangkan masa tu belum tamat lagi. Jadi kongsi gelap tu pun ada kaitan dengan satu family tycoon lah. Diorang ni bisnes besar. Jadi dari satu hari tu, menantu dia dicolek dan untuk diminta tebusan. Jadikan tebusan dan diorang minta duit lah daripada tycoon tu. Dan kalau korang tengok pun, sebenarnya complicated. Aku tak boleh nak cerita dia secara detail dia punya konflik sebab banyak pihak yang terlibat. Pada yang biasa tengok filem Chinese yang genre macam ni, kebanyakannya diorang buat banyak pihak yang terlibat. Pihak polis, gangster, syarikat konglomerat yang besar-besar. Jadi dia banyak pertembungan. Tapi bagi aku, garapan dia menarik. Jadi korang kena hanya fokus. Bila tengok cerita ni, aku nasihatkan korang kena fokus. Baru korang boleh faham keseluruhan cerita. Siapa betul, siapa salah. Baru korang boleh tahu. Dan bila aku tengok kesimpulan cerita ni, dan bila korang tengok watak utama dia, memang in the end, dia tak boleh nak menyebelahi mana-mana pihak. Watak utama tu pegawai polis. Tersilap aku, dia ketua unit anti jenayah. Jadi bila dia buat storyline macam tu, memang dia tak boleh nak pergi mana-mana. Sebab polis pun masa tu kawan dia, aku tak sure itu kawan dia ataupun senior dia, yang orang kata dia hormat lah sebagai orang atas daripada dia. Yang atas daripada dia tu pun belot dan gangster-gangster yang terlibat dalam kongsi gelap tu pun nak dia mati. Dua pihak nak dia mati untuk watak utama, iaitu MB Lee. Jadi bagi aku konsep dia sangat-sangat menarik. Aku pun tak nak cerita sebab bila tengok tu banyak sangat
dia punya pertembungan konflik. And then ketika itu pula British masih lagi di bawah, British masih lagi kontrol Hong Kong. Jadi banyak campur tangan British dan juga government lah. Government ketika itu. Jadi agak complicated lah. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok sendiri dan korang akan faham. Cuma nasihat aku, korang kena fokus setiap scene dalam Cold War 1994. Memandangkan ia adalah prequel, korang tak perlu tengok Cold War 1 dan Cold War 2. Just korang boleh tengok terus dan fahamkan saja, baru korang boleh layan Cold War yang pertama dan Cold War yang kedua. Dan di akhir, dia ada beritahu ada scene credit. Ada bonus tambahan scene di hujung. Dan di situ, di hujung tu, korang akan tahu siapa menantu kepada ahli perniagaan Tycoon tu, siapa dia yang sebenarnya. Di hujung, ada dia beritahu siapa. Dan aku dah tengok review cerita ni. Dia ada, kata silap aku, ada 3 pelakon nama besar dalam movie ni. Dan dalam review tu, dia seperti kecewa. Kecewa sebab 3 nama besar tu, kemunculan diorang hanya sekejap. Sekejap sebab apa? Sebab ada 2 nama dalam tu, diorang dah daripada Cold War yang 1 dengan yang 2. Dan cerita ni adalah flashback. Itu aku bagi tahu awal-awal sebelum korang nak tengok. Dia flashback. Dia bukan start-start tu terus cerita peristiwa tu. So cerita tu pelakon yang nama besar yang dimaksudkan tu adalah Chow Yun-fat dengan Aaron Kwok. Ya, 2 nama ni diorang ni jumpa dekat office. So Aaron Kwok, kata silap aku, dia yang minta file sebab tahun 2017 tu ada satu dia tu aku rasa orang bisnes kena colek. Jadi dia jumpa Chow Yun-fat masa tu minta file. So bila dia buka file tu lah, dia flashback balik tahun 1994 untuk cari perkaitan kenapa orang yang aku tak sure dia tu ahli perniagaan ke apa kena colek. Jadi ada kaitan lah. Sebab tu aku kata untuk filem ni korang kena fokus 100% setiap scene. Sebab pada mulanya dia flashback. Dan di hujung tu pun dia akan balik pada tahun 2017 dan tunjuk apa yang akan berlaku. Dan juga di hujung tu juga sebelum dia tunjuk scene credit ke selepas aku tak ingat, Cold War 1994 dia bertukar tahun iaitu Cold War 1995. Maksudnya akan ada kesinambungan pada masa akan datang. So pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Bagi yang nak mula tengok, tak ada masalah memandangkan dia adalah prequel 1 jam 58 minit yang menghampiri 2 jam. Korang rasa berbaloi ataupun tak? Bagi aku, 2 jam tu berbaloi, cukup padat dengan aksi. Diorang buat aksi atas kereta tengah berjalan, atas landasan kapal terbang tengah landing. Ya, memang gempak. Aku boleh katakan aku sangat-sangat recommend untuk movie Cold War 1994. Jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku di movie yang akan datang. Bye!